dah selesai? Dah, Joe takkan ganggu kau lagi. Mana bukti yang dia takkan ganggu aku lagi? Bukti tu tak ada. Tapi aku dah buang mayat dengan senjata dalam terowong. Kau tahu tempat tu. Kalau kau nak pergi sana, pergilah. Tapi mayat tu dah hancur dengan api. Aku tak ambil gambar sebab dia kawan baik aku. Tapi jangan risau, aku buat cara bersih macam yang kau ajar aku dulu. Aku harap kau tak main wayang, Vila. Aku paling pantang orang pusing cerita dengan aku. Jangan risau Sam, aku tak pusing kau. Tapi ada satu benda aku nak beritahu. Aku ada details orang yang hapuskan anak kau dulu. Sebelum aku habiskan Joe, dia cerita siapa yang upah dia untuk bunuh anak kau dulu. Bukan klien biasa, bukan musuh luar, tapi orang dalam geng naga juga. Kau jangan nak main tuduh budak-budak aku. Siapa? Kawan baik kau sendiri, Bidin. Jap, aku hantar detail dekat phone kau. Anak haram punya Bidin. Aku dah agak dah budak ni. Aku harap kau tak main-main dengan aku. Aku percaya kau untuk kali ni je lah, Vila. Kau ambil duit ni, kau berambus dari sini sekarang. Tak apa Sam, aku tak perlukan duit ni. Cuma aku nak kau jangan cari aku lagi. Aku harap kerja aku dan kau dah settle. Aku gerak dulu.